Assalamualaikum. Okey. Ada yang tanya, mana butang LDW? LDW adalah lane warning, lane departure warning. Dia hanya bagi warning je. Dia hanya bagi warning. Kalau model lama kan, macam Vios lama ke apa, kereta-kereta lama kan, dia ada warning je. Kalau kereta ni, dia ada warning dengan dia ada lane keep assist, LKA. Dua-dua tu dikombainkan supaya steering dia boleh kembali kepada landasan kita, lane kita. Cara nak aktifkan dia, ni butang pre-collision ni, tekan sekali. Tekan sekali je. Untuk off, tekan sekali je. Untuk aktifkan dia balik. Okey. LKW dia sama macam ni lah, macam lane, tak sama lah. Dia advance lagi. Lane keep assist dia lebih advance daripada lane departure warning. Dia cuma bagi warning je. Kalau biasa keluar daripada lane kan, dia hanya bagi warning je. Bunyilah apalah, dia bagi warning je. Kalau LKA, itu kena pastikan steering assist ni lampu hijau, tanda dia aktif. Dia dah aktif, LKA aktif, barulah dia ada fungsi. Dia akan tarik balik steering kita kembali kepada lane. Okey, itulah butang-butang dia lah. Terima kasih.